ada berapa jenis kata ganti nama? Ada 3. Okey, satunya yang pertama, yang lagi satu kita ada kedua dan kita juga ada yang ketiga. Yang pertama ni dia mesti melibatkan diri kita sendiri. Patik, hamba, beta. Tahu tak ni apa maksudnya? Okey, ni adalah bahasa istana. Selalunya kalau kita ni berjumpa dengan tuanku, sultan, raja, okey, kita akan menggunakan bahasa diri kita patik. Okey, kita akan cakap ampunkan patik tuanku. Contoh macam tu. So patik ini adalah diri kita. Okey, so beta siapa? Beta ni kalau kita adalah sultan. Kalau saya adalah raja, saya cakap beta mahu rakyat Malaysia semua hidup dalam keadaan damai. Contoh. So beta itu merujuk kepada kita lah, saya, diri sendiri. Okey, kita masuk pula kepada kata ganti nama diri yang kedua. Kita bercakap dengan siapa? Contoh, saya bercakap dengan awak, kamu, engkau, kalian. Tapi kalau kita bercakap dengan ramai orang, okey, kita guna kalian. Contohnya, kalian nak pergi mana? Seterusnya kita tengok kata ganti nama diri ketiga yang tak ada dalam situasi sekarang. So kita tengah cakap pasal siapa? Pasal dia, kan, orang-orang lain. Contohnya macam dia, cikgu sekolah kamu. Contoh. Dia ada kat sini tak? Tak ada. Kata ganti nama diri ketiga ni adalah orang yang tak ada dalam situasi sekarang.